kemunculan penuh bersejarah buat satu pasukan dari sebelah kirinya, Kuching City, wakil dari Bumi Kenyalang, melangkah megah ke pentas final dengan semangat juang luar biasa. Sorakan Kamik Kitak bergema di stadium, membawa aura perjuangan rakyat Sarawak yang mahu mencipta sejarah tersendiri pada malam ini. Dan kemudiannya di sebelah kanan muncul pasukan gergasi dari selatan tanah air, Syodara Takzim FC, dengan penuh keyakinan dipimpin Kapten Afiq Fazail, diiringi sorakan gegap gempita daripada penyokong setia Boys of Straits. Wajah para pemain tampak cukup fokus. Mereka tahu harapan seluruh negeri Johor kini berada di atas bahu mereka. Sesuatu yang sudah menjadi satu kebiasaan. Kedudukan Afiq Fazail yang bebas, one touch football yang menarik. Oh, dan sentuhan Backson! Oh! Satu gol yang cukup luar biasa, tetapi adakah jaringan ini akan dibatalkan kerana offside? Cisco Munoz mengatakan sesuatu kepada Razlan Jofri Ali. Oh, itu antara gerakan yang cukup baik. One touch Afiq, one touch Manuel Hidalgo, dan dua sentuhan. Dia cuba untuk delay seketika, masuk ke dalam. Jerome menggunakan physicality agak baik, masuk ke dalam, masih lagi Jerome. Oh, kelang kabut dibuatnya barisan pertahanan. Dan akhirnya Antonio Christian Claudia terpaksa mengeluarkan saja untuk menghadiahkan sepakan penjuru. Ya, ini kelebihan yang cukup ketara untuk Jerome Tame. Membawa bola di kawasan tengah, masuk di kawasan bertahan pasukan JDT, dan satu lawan satu bersama Feiruz sebentar tadi dapat membawa bola itu masuk dalam kawasan yang lebih bahaya, kawasan kotak penalti, tapi sayang percubaan beliau tidak tepat. Bagaimana dia melepaskan diri daripada Feiruz. Oh, masuk ke dalam, cantik Joe Pedro, dua option dalam kawasan penalti. Disia-siakan peluang. Itulah big chance yang pertama dalam perlawanan pada malam ini, saudara. Ramadan Saifullah. Cantik hantaran itu, Joe Pedro mungkin hantaran awal yang dapat dilakukan. Oh, satu interception yang cukup penting Eddie Safarilov. Jika tidak, mungkinkah itu Kuching City 1 JDT 0? Jika tidak kerana Eddie Israfilov. Tapi Arif Farhan perlu diberikan kredit, membuat hantaran lolos yang cukup baik. Switch semula kepada Yuki Tanigawa, first touch kemas, terus mencari Ramadan yang bebas. Satu rempatan jarak jauh yang memerlukan perhatian Shian Azmi. Ya, melalui gerakan ini penguasaan bola yang cukup seimbang daripada pemain Kuching City. Jerome Pakutame, jarak jauh, percubaan yang agak baik, dipping, dan dapat dibaca dengan agak baik oleh Aziz Nazli. Ya, satu perkara pengalaman yang ada. 3 lawan 2 pada ketika ini, 3 lawan 3 barangkali. Masuk ke dalam ke sebelah kiri, Joe Pedro cut back. Oh, sayang, 1000 kali sayang. Jerome Pakutame dengan peluang terbaik. Berapa kali sudah saya sebutkan peluang terbaik pada malam ini. Kalau tadi Ramadan, ya, sekali lagi bermula di kawasan tengah, yang mungkin menyelamatkan JDT daripada bolos 2 kali dalam babak pertama ini. Ya. Selagi Kuching tidak memanfaatkan peluang ini, satu kerisauan dari jarak jauh. Oh, slip. Mungkin peluang. Tidak, clearance Rodney Kelvin. Jerome Pakutame dengan satu chip diselamatkan Shian Azmi. Satu big moment dalam perlawanan ini. Oh, inilah yang kita katakan end to end. Belum habis kita menyaksikan ulang tayang sebentar tadi. Dan kini JDT pula dari sebelah kiri sudah pun masuk ke dalam box. Bahaya kedudukan ini, percubaan terus. Diselamatkan Aziz sekali lagi. Wow. Dan ini peluang daripada Guelman, cuba membuat sepakan lencongan untuk menewaskan Aziz, tetapi bacaan yang cukup baik. Dan ini kalau kita lihat Jerome Tame buat lari yang cukup baik di dalam kawasan kotak penalti. Rata-ratanya yang rindukan Arif Aiman, tapi sebelum itu Kuching City melancarkan serangan di sini.
Mungkin situasi 4 lawan 5 tangan awal. Ada sentuhan daripada Corbin. Adakah penalti dihadiahkan di sini? Wow! Namun sudah pasti akan diperiksa oleh VAR. Betul, Ben. Tapi gerakan ini cukup baik. 3 pemain saja yang melakukan gerakan ini. Daniel Lasri. Penampilan buat kali pertama Ramadan Saifullah. Ada terlepas peluang. Dalam babak pertama itu mempunyai peluang untuk menebus kesilapan itu. Dengan one kick menerusi sepakan penalti. Dia diberikan kepercayaan. Dia diberikan tanggungjawab. Berhadapan penjaga gol yang ada 20 clean sheet dalam 28 perlawanan. Bukan mudah. Tekanan dirasai pada ketika ini. Berhadapan juga dengan ribuan penyokong Boys of Straits di belakang gawang Joe Darul Takzim itu. Mampukah Ramadan Saifullah melakukan jaringan untuk Kuching City? Terlepas. Ramadan. Lebih urgensi daripada Kuching untuk terus mara naik ke atas. Peluang yang dapat dihasilkan di sini dari sebelah kanan. Oh, cantik! Marcos Guilherme. Harimau Selatan mengganas lewat di Bukit Jalil dan menunjukkan kualiti yang kita kenali selama ini. Satu chip, one touch. Marcos Guilherme membuktikan selection beliau dan bagaimana versatilnya beliau. Dari sebelah kiri pula menggunakan kaki kanan. Satu klik effort, chip saja menewaskan Azim Nazri. Yang terjadi dalam perlawanan ini, Kuching City boleh mendapik dada mereka. Percubaan Arif Aiman. Oh, tak lengkap. Kalau Mr. MVP melakukan penampilan selepas 186 hari dan tidak melakukan impak seumpama itu. What a player. 6 bulan kita menunggu. Kecederaan hamstring yang membelenggunya. Setengah tahun. Tapi lihat di sini, satu momen dari jarak jauh. Ketepatan percubaan itu. Ya, sendiri yang lakukan, sendiri yang menjadikan gol. Gerakan menyeluruh daripada Arif Aiman sendiri. Melakukan gerakan di kawasan tepi, masuk untuk menewaskan Jim Oposa. Dia dirindui selama ini dari segi kualiti permainan yang ada pada Arif Aiman. Mungkin sekali lagi Iago Caesar. Lihat kedudukan di tengah. Dan gol yang ketiga. Stuart John Wilkin pun mahu menyertai koleksi jaringan pada malam ini. Biarpun lewat. Baru kita dapat lihat bendera daripada pengada di situ yang membatalkan jaringan Stuart Wilkin itu. Pada ketika larian Iago yang berada dalam kedudukan offside, saya kira 3-0 mungkin agak terlalu kejap lah untuk Kuching. Dan itu dia whistle penamat yang dibunyikan di Stadium Nasional Bukit Jalil untuk Joe Darul Takzim yang muncul juara Piala Malaysia edisi ke-99. Joe Darul Takzim sekali lagi menakluk pentas bola sepak Malaysia. Ini bukan sekadar kemenangan. Ini adalah bukti kerja keras, disiplin, mentaliti juara yang dibina selama bertahun-tahun. Daripada pemain barisan kejulatihan pihak pengurusan sehinggalah kepada penyokong Harimau Selatan. Trofi ini milik anda semua. Sebelah kiri. Dan pengumuman secara rasminya di TM Stadium Nasional. Afiq Fazail selaku kapten mengangkat trofi selaku juara Piala Malaysia edisi ke-99. Joe Darul Takzim
Tahniah kita ucapkan sekali lagi. Pasukan yang mempunyai keazaman yang cukup membara, terus membuktikan dominasi mereka di pentas bola sepak negara dengan bergelar juara Piala Malaysia edisi ke-99 ini.